Okey, malam ni seorang pengembara akan teruskan perjalanan dia. Yang seorang lagi tarik beg. Blah. Inilah dia. Beg baik. Beg ni dah berzaman dengan saya. Pergi backpacking kat Bali, jadi bantal kat bus stop kat Osaka dan macam-macam lagi. Cuba tengok ni. Okey, memanglah dia punya zip ni dah rosak. Bau dia pun pelik sikit, tapi tengok. Steady. Tengok. Nuan ni, dia bukan sekadar beg, tapi dia macam satu segmen. Ringan, macam boleh karbonat yang tahan lasak. Liner Recyclex yang mesra alam, boleh basuh luar dan dalam, senang pula tu. Macam melancong dengan hotel 5 star yang bergerak. Bukan bilik hotel biasa, tapi suite. Sebab ruang beg ni boleh dibesarkan lagi untuk maksimiskan kapasitinya. Kalau jalan berliku dan banyak halangan pun, tak ada masalah. Sebab suspensi roda ni memang mantap. Lancar je perjalanan. Macam kepala dia. Baiklah, hanya seorang pengembara yang akan ke destinasi seterusnya. Yang seorang lagi, Mop, pengembara yang akan menang pertandingan ini adalah pengembara 1. Cakap tahniah ke pengembara 2. Kerana dialah pemenang kita. Mungkin dah sampai masa untuk kita bersara lah kawan. Sudah bertrain lah. Oh. Persaingan semakin sengit apabila tim Nuon dan Octolite Neo berentap di pasar jalanan KL. Mampukah beg mereka menahan tekanan dengan rasa buah durian?